Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang beriman dengan hari akhirat. Satu hari yang pasti berlaku dan kita semua akan melaluinya. Bayangkan, dunia yang kita kenal hari ini hancur sekelip mata. Gunung runtuh, langit terbelah, manusia lari ketakutan. Itulah gambaran permulaan hari kiamat. Selepas kematian, kita akan berada di alam kubur. Di sinilah permulaan kehidupan akhirat, sama ada tenang atau penuh kesempitan, bergantung kepada amalan kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahawa hari akhirat itu pasti berlaku. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman dan tidak meragukannya. Kehidupan kita bukan hanya di dunia, ia bermula dari alam roh, kemudian dunia, alam kubur, dan seterusnya dibangkitkan untuk menghadapi hari akhirat. Sekarang, kita berada di bahagian ini, alam dunia, tempat kita beramal. Setiap perbuatan kita hari ini akan menentukan nasib kita di akhirat nanti. Selepas melalui titian sirat, akan ditentukan tempat kita, sama ada ke syurga yang penuh nikmat atau neraka yang penuh azab. Pilihan itu bermula dari sekarang. Hari akhirat ialah hari di mana seluruh manusia dibangkitkan semula untuk dihitung segala amalan dan menerima balasan daripada Allah. Jadi, marilah kita sentiasa berbuat baik, taat